Ramai orang, kenapa dia berbelanja tak boleh dikawal? Bukan sahaja waktu raya, tapi especially waktu raya. Sebab dia nak tunjuk kat orang, dia nak flex. Sebab apa? Sebab mungkin suatu ketika dulu waktu kecil, dia nobody. Dia miskin atau tak cukup duit atau hidup dalam serba kekurangan. So time raya ni lah you nak jumpa mulut-mulut puaka tadi tu kan? Time ni lah kita nak flex. Yang I bukan diri I yang dulu tu. So, Bapa ni dengar juga orang pergi ambil personal loan untuk raya. Okay. To us yang kita tahu pasal personal loan ni, kadar pinjaman dia tinggi. Kita faham benda tu. Tapi ramai orang tak faham. Dia tak faham satu hal. Lepas tu, dia boleh ambil personal loan untuk benda as simple as untuk sambut raya. Itu nombor satu. Ada juga yang pergi beli iPhone semata-mata untuk raya. Macam mana ada orang boleh berfikir atau buat keputusan macam itu? Baffles me juga. Tapi pada waktu yang sama, ada tak manusia macam tu? Ada. Sebab apa? Okay, first kita address yang bahagian pertama, iaitu the personal loan atau personal financing. Waktu raya ni Faiz, you dengan I sebagai ex-banker, bukankah time ni bank akan berleluasa kempen pinjaman peribadi? Betul? Dia akan gunakan angle ni dan dia akan main dengan kelemahan orang yang tidak celik kewangan. Salah atau tidak, itu memang tanggungjawab bank lah. Memang tugas dia adalah jual produk perbankan. Salah satu adalah pinjaman peribadi dan waktu yang akan tinggi subscription pinjaman peribadi adalah waktu raya. Jadi itu bahagian bank, dia dah buat tanggungjawab dia because bank is a business kan. Okay. Tapi kita sebagai orang yang ingin meminjam atau yang di offer untuk meminjam, iman kita dan kewangan, literasi kewangan kita ni celik, kita kuat tak? Untuk ditanya, pause dulu tanya, perlu ke benda ni? Kalau perlu, untuk apa? Contoh kalau memang rumah tu nak roboh, dandan pula dia roboh time nak raya. Nak raya ataupun bocor. Yang bocor pun isu bocor tu mahal kan. Boleh ambil. Sebab dia ada satu reason yang sangat solid. Tapi kalau setiap kali raya nak kena pinjam, nak kena tunjuk orang sofa baru, baju baru, semua benda lah baru, itu ada masalah. Sebab itu dah pembaziran. Jadi pinjaman peribadi nak pinjam atau tidak, again, tak kisah you nak pinjam even waktu raya pun, tapi apa sebab dia? Kalau you tak rancang, and then tiba-tiba raya, terkejut pula raya. Takkan kau tak tahu raya nak berlaku bulan bila kan? Kenapa tak rancang setahun sebelum? Dia isu orang pinjam sebab dia tidak merancang, tapi perlukan dana, perlukan duit last minute, tu yang dia pinjam. Lepas tu bila dia pinjam, sebab application last minute, of course bunga atau profit rate atau interest rate tadi tu mestilah tinggi. Lagi-lagi dia punya sitos, sikris semua koyak kan, tak cantik kan. Bank time ni lah dia, okay nak pinjam boleh, tapi sebab you punya credit score teruk, ini kita punya rate. Kita pula desperate, tertekan. Lepas tu itu baru isu raya. Lepas habis raya, duit pun dah habis. Loan tadi dah habis kan. Nak bayar balik macam mana? Dia jadi macam satu cycle dekat situ bagi I. So itu bahagian yang pinjaman peribadi lah. Yang second tadi you cakap iPhone kan. I pun tak faham. Kenapa? Nak buat konten raya ke? You influencer ke? I mean most of them are not influencers pun. Ya, tapi I don't know, flex. Tak tahu lah, ini mungkin dalam kalangan muda. Kalau kalangan macam kita ni yang sikit muda, tak adalah kot isu ni. Mungkin isu kita yang lain. Tapi kalangan muda maybe flex. I don't know, wallahualam.